Allahumma barik wa salli wa sallim nahmadu nusalli ala rasulil karim amma ba'. Sayyidina Anas radhiyallahu an dan Sayyidina Abdullah radhiyallahu an berkata bahawa Nabi SAW bersabda, seluruh makhluk ialah keluarga Allah SWT, maka orang yang paling dikasihi oleh Allah SWT ialah orang yang paling banyak berbuat baik kepada keluarga Allah SWT. Mishkat Baihaqi. Sayyidina Anas radhiyallahu an dan Sayyidina Abdullah radhiyallahu an berkata bahawa Nabi SAW bersabda, seluruh makhluk ialah keluarga Allah SWT, dan orang yang paling dikasihi oleh Allah SWT ialah orang yang paling banyak berbuat baik kepada keluarga Allah SWT. Mishkat Baihaqi. Keterangan manusia, binatang, orang Islam, orang kafir semua sekali termasuk dalam keluarga Allah SWT. Berlaku baik terhadap setiap makhluk adalah ajaran Islam dan perbuatan yang disukai oleh Allah SWT. Telah dinyatakan dalam keterangan hadis ke-10 bab pertama bahawa seorang pelacur telah mendapat pengampunan kerana telah memberi minum kepada seekor anjing. Kemudian pada keterangan hadis ke-8 bab kedua telah dinyatakan bahawa seorang wanita telah diazab kerana membela kucing tapi tidak memberinya makan. Jika inilah keadaan balasan terhadap perlakuan kepada binatang, maka dapat kita bayangkan apakah ganjaran dan pahala yang akan diperolehi jika kita berbuat baik terhadap manusia yang merupakan asyraful makhlukat, iaitu makhluk yang paling mulia. Sabdaan Nabi SAW yang masyhur, kasihanilah penduduk bumi, nescaya penduduk langit akan mengasihi kamu. Dan sebuah hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, Allah SWT tidak akan mengasihi sesiapa yang tidak mengasihi hamba-hambanya. Dan sebuah hadis lagi dinyatakan bahawa kasih sayang dicabut hanya pada hati-hati orang yang celaka. Baginda SAW sendiri ialah rahmat untuk seluruh alam. Setiap satu peristiwa dalam kehidupan Nabi SAW adalah bukti bahawa kepada kenyataan itu sangat perlu bagi umat ini untuk mentahqiq dan memastikan kisah-kisah hidup baginda SAW lalu menjadikannya teladan. Allah SWT berfirman, "Wama arsalna illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutuskan engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Surah Al-Anbiya ayat 107. Dalam mentafsirkan ayat ini, sabda Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, untuk siapa yang beriman dengan Nabi SAW, maka kewujudan Nabi SAW itu merupakan rahmat untuk mereka di dunia dan akhirat. Tapi siapa yang tidak beriman dengan baginda SAW, kewujudan baginda SAW tetap membawa rahmat untuk mereka. Contohnya dengan keberkatan baginda SAW, mereka telah terpelihara pada azab-azab di dunia yang telah dikenakan kepada umat-umat yang terdahulu, seperti perubahan rupa, tenggelam dalam bumi dan turun hujan bata pada langit. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahawa sebahagian orang telah memohon daripada Nabi SAW agar baginda SAW mendoakan keburukan ke atas orang Quraisy kerana mereka telah banyak menzalimi dan merugikan orang Islam. Baginda SAW bersabda, aku tidak diutuskan untuk mendoakan keburukan kepada sesiapa, malah aku diutuskan sebagai rahmat untuk manusia. Banyak hadis lain yang menyatakan perkara ini. Kisah kepulangan Nabi SAW dari Taif yang menyayat ke hati telah saya tuliskan pada permulaan kitab kisah-kisah para sahabat radhiyallahu anhuma. Orang-orang yang celaka itu telah mendera Nabi SAW dengan deraan-deraan yang sangat dahsyat sehingga darah telah mengalir pada badan baginda SAW. Disebabkan keadaan itu, malaikat yang ditugaskan menjaga gunung Ganang telah datang dan memohon, jika Tuhan izinkan maka saya akan melagakan kedua-dua gunung yang berada di kedua-dua arah agar mereka semua hancur tersebit di tengah-tengah. Lalu baginda SAW bersabda, walaupun sekarang ini mereka tidak menerima Islam, saya tetap menaruh harapan kepada Allah SWT bahawa daripada keturunan mereka akan lahir orang-orang yang beriman kepada Allah SWT. InsyaAllah kita akan sambung. Semoga Allah SWT bagi taufik untuk kita ambil iktibar, amalkan dan sampaikan. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallah.